Kos haji lebih murah bayar guna emas. Tahukah tuan-puan bahawa lebih RM15,000 atau 50% daripada RM31,600 pendeposit lembaga tabung haji yang menerima tawaran haji bagi tahun 2025 terpaksa menolak kerana simpanan tidak mencukupi. Data ini menunjukkan bahawa majoriti pendeposit masih belum mampu menyediakan simpanan yang cukup walaupun bantuan kewangan telah disediakan oleh pihak tabung haji. Sebenarnya, kos menunaikan haji boleh turun sehingga 80% jika dibayar menggunakan emas. Untuk golongan B40, hanya sekitar 25 gram emas diperlukan. Golongan M40 pula sekitar 39 gram emas. Manakala golongan T20 sekitar 55 gram emas. Ini bermaksud simpanan dana haji dalam bentuk emas jauh lebih berkesan berbanding hanya menyimpan dalam bentuk duit. Dengan potensi kenaikan harga emas pada purata sekitar 10% setahun, besar kemungkinan simpanan tuan-puan akan lebih cepat mencukupi untuk menampung kos haji. Kalau dulu perlu ada 267 gram emas, sekarang hanya sekitar 32 gram sahaja sudah memadai. Memang sangat berbaloi menyimpan emas. Tuan-puan yang nak mulakan simpanan emas di Public Gold, boleh rujuk pin video saya di profil 5 langkah daftar akaun Public Gold. Saya akan bimbing tuan-puan dalam cara dan langkah-langkah simpanan emas yang terbaik untuk tuan-puan.